Memang sedap. Ya, betul. Dia punya rasa tu kan memang boleh dapat original teh Arab tu. Sebab masa mula-mula order, tak expect lah teh instant macam ni boleh dapat rasa teh Arab tu tau. Okay, sebab gabungan dia macam yang ni Halia, gabungan Halia dengan teh tu kan. Oh, memang perfect. Okey, teh Arab ni daripada Al Khair. Yes, dan dia memang original made in Arab Saudi. Sebab itulah rasa dia sedap. Okey, sebab saya cari dekat sini, minum tak jumpa tau. Teh Arab tu, rasa teh Arab. Dia ada 4 flavor tau. Dia ada Halia, buah pelaga, saffron dengan kopi. Ya, tapi yang favourite saya ni yang Halia ni lah. Tapi macam contoh buah pelaga ni pun, kita tak adalah rasa buah pelaga ke rasa pahit ke apa. Memang basic ingredient teh ni tu memang boleh dapat. Okey, dan dia juga ada pilihan dengan gula dan tanpa gula. So, dia jenis instant macam ni, kita tuang masuk air panas dah boleh terus minum. Okay, so untuk hampa yang mungkin dah pernah minum masa buat umrah dulu kan dekat Mekah, Madinah, dekat kedai teh yang sedap lah, kalau minum teh Arab ni kan memang boleh mengimbau tau. Tapi stok flavor yang hot-hot ni memang cepat sold out, lagi-lagi yang ginger ni. Okay, so boleh cek harga dan perasa dekat link yang saya sediakan.